lepak TT dengan kawan-kawan yang dah convert M3, saya rasa macam nak balik awal lah. Pasal lain lah beza dia punya aura kan. Assalamualaikum guys, salam motorsport. Nama saya Megat Hafiz atau Max Hafiz. Hari ini anda bersama saya, bersama kereta kesayangan saya, BMW E90, telah dikonvertkan kepada BMW E90 M3. Okay, sejarah kereta ni sebenarnya saya beli pada sebelum Covid. Jadi model kereta ni adalah BMW E90 Pre-LCI. Pada mulanya saya convert kepada E90 M Sport. Jadi dah masuk grup, dah join grup, kawan-kawan pun racun. Ini yang terakhir lah, saya convertkan kepada E90 M3. Jadi pada mulanya saya pakai kereta ni, beli kereta ni nak santai-santai je kan. Sebab kereta first saya selalu masuk bengkel. Jadi saya beli kereta ni untuk senang balik kampung, jalan jauh. Jadi lepas join group, banyak yang racun convert engine. Kadang-kadang dekat highway pun ada yang suka yang apa, cucuk-cucuk test power lah. Jadi kita pun tak boleh tahan. Jadi enjin asalnya daripada N52 2.5 NA, saya convertkan kepada N54 3.0 inline 6. Jadi inilah sekarang. Okay, dari sudut depan, bahagian depan, saya dah convertkan pada BMW E90 M3 yang half cut dia datang daripada Japan. So bahagian depan, bonnet, bumper saya dah tukarkan pada M3. Okay, yang depan ni nak dapatkan fitting yang cun macam ni, bahagian frame panel radiator support ni kena tukar dengan original M3. So original dia, frame tu carbon fiber. Bahagian depan ni dah lightweight, sebabnya bonnet dah alloy dan bumper plastik. Jadi dah lightweight. Jadi bonnet ni kalau ikutkan, kalau tengok dia ada bonggol sebab enjin asalnya E90 M3 ni adalah S65 V8 4.0. Okey, headlamp pun saya dah tukar. Kalau tengok model asal E90 ni, dia punya cutting headlamp ni lain sikit. Jadi bila dah tukar kepada E90 M3 original ni, dia akan nampak sepet. So kalau orang tak tahu, dia nampak macam sama je. Jadi tu nampak lain lah. Jadi dekat bumper pun lain. Dia tak ada fog lamp. Kalau untuk model yang E90 M Sport, dia ada fog lamp. Jadi bila saya lepak TT dengan kawan-kawan yang dah convert M3, saya rasa macam nak balik awal lah. Pasal lain lah beza dia punya aura kan. Bila dah convert E90 M3 ni, dia rasa macam vibe dia tu lagi shock lah. Okay, lips ni daripada model model GT version 1 atau GT4 macam tu lah. Version 1 ke version 2, saya tak pasti kat situ. Dia ada beza sikit lah. Yang ni saya punya panjang ke depan. Jadi kalau naik bumper tu selalu tersagat lah. Kena jaga-jaga lah. Ada yang kawan-kawan yang dah pecah, nak ganti tu
sakit kepala juga dengan harga dia. Okay, daripada bahagian tepi atas sunroof saya dah tukarkan pada sunroof E90 M3 2 step. Jadi side mirror biasa je, cutting M3 je. Cutting M3 bukan ori M3 lah. Side skirt ori E90 M3. Fender dah memang E90 M3 dah memang white body. Jadi saya beli dah memang ada event ni lah. Event ni pun tak berapa murah lah. So alhamdulillah dapat sekali. Daripada segi setup tayar dengan rim, rim daripada Apex wheel 18 inci. Tayar depan 235 40 18 dan tayar belakang 265 35 18. Ni untuk saya punya setup untuk daily dengan main sepang saya sajalah. Okey, daripada belakang pula, fender belakang saya dah convertkan quarter panel daripada E90 M3. So dia kalau tengok daripada belakang dia memang dah white body. Daripada suspension pula, suspension saya pakai BCBR. Dah buat preload semua, comfort lah. Dia tak berbuai. Jadi untuk daily pun okey, untuk layan sepang pun okey. Daripada segi brake depan dah 6 spot daripada Brembo, belakang 4 pot. Jadi akan datang mungkin upgrade pada AP Racing lah. Itu saya punya plan lah. Okay. Okay, untuk bahagian belakang saya dah tukar spoiler daripada model M4 carbon fiber. Lampu belakang sama je dengan model E90 LCI. Cutting dia sama je. Dan bumper M3. Kalau tengok kat sini daripada tepi dia nampak white body, kembang. Itu bezanya dengan E90 biasa dengan E90 M3. Dan bahagian belakang, bahagian exhaust bumper belakang ni dia ada diffuser. Jadi diffuser CF dia beza dengan M Sport, dia macam apa? Cutting dia lain lah kalau tengok betul-betul. Boleh beza lah kalau mana yang kenal tu. Dan exhaust saya ambil daripada model N54 335. Jadi bahagian hujung je saya potong untuk samakan dengan cutting bumper belakang. Okey, daripada interior pula yang saya tukar adalah dashboard LCI. So kalau LCI dia ada bonggol ni untuk iDrive. Kalau pre-LCI sebelum ni saya tak ada bonggol ni, iDrive ni. Yang saya tukar ni steering M3, siap ada pedal shift, meter M3, konsol gear cutting M3. Dia punya tombol je lah. Dia punya konsol satu ni belum M3 lagi. Itu akan datang lah. Okey, lagi satu, kalau ikutkan model ni yang saya beli dalam color putih atau cream lah. Jadi saya dah tukarkan kepada hitam, balut pada hitam. Jadi nampak M Sport lah. Jadi nampak garang sikit lah kan. Dan yang specialnya, okey, seat dia dah lain lah. Seat bukan daripada BM lah. Seat daripada kereta Honda model CL1. Kebetulan saya pilih seat ni, saya suka sebab dia grip, jalan jauh pun selesa, untuk main sepang pun selesa.
Jadi saya takkan tukar seat lain lah. Mungkin setakat ni saya pakai seat ni lagi lah, dan matching dengan colour kereta saya. Okay, daripada engine pula, engine saya dah convertkan daripada N52 2.5 kepada N54 3.0 inline 6 daripada model E90 M3 Japan. So apa yang saya dah tambah, engine strut bar daripada ARC carbon loop, hose adalah pakai Samco hose sikit, open port daripada AFE Power, blow off daripada HKS. Yang lain-lain masih stok lagi, cuma saya tukar downpipe dengan charge pipe, sebab model ni banyak barang daripada plastik, so saya tukarkan kepada aftermarket untuk lebih tahan lah, untuk boosting. Yang specialnya dia adalah ada active steering. Tengok ni botol active steering dia. So steering tak berat lah, jadi senang lah control, jadi ringan. Frame, okey, yang ni yang saya cakap tadi, frame radiator frame panel daripada model E90 M3. Ni tulisan ni pun saya tak padam lagi. Saya tak tahu nak padam dengan apa. Jadi itulah, kalau nak dapatkan cutting cun-cun memang kena masukkan frame panel ni. Jadi sebelum saya akhiri video ni, saya nak sharekan colour kereta saya ni adalah daripada model Porsche GT3 RS, iaitu Python Green. Jadi kalau jumpa kat highway tu boleh lah tegur-tegur. Jumpa kat luar-luar tu boleh tegur lah. Okey, salam motorsport semua. Assalamualaikum. Jadi engine asal dia BMW